Berita gembira untuk anak Terengganu, batuan pengajian APT dalam luar negara ini dibuka untuk permohonan. Nice. Terbang tinggi si burung nuri, hingga sebentar di pohon bidara. Ilmu dicari, cahaya diri, peluang terbuka untuk yang berusaha. Objektif utama batuan ini ialah membuktikan keperhatian Maidan terhadap umat Islam di Terengganu dalam menggalakkan mereka menerima ilmu, meringankan beban kos kepada ibu bapa dalam menapung pengajian anak-anak ke peringkat yang lebih tinggi. Syarat ringkas kelayakan anak jahata Terengganu atau yang bermasautin tetap 3 tahun ke atas, mereka yang Islam, balik dan berakal, sedang belajar di peringkat CJ Asasi, Diploma, Ijazah, Master ataupun PhD. Keputusan semester pertama dengan GPA minimum 3.0. Tidak dalam bidang berkaitan industri hiburan, ibu bapa yang menunaikan zakat kepada Maidan. Dokumen yang diperlukan: surat tawaran belajar, surat pengesahan tahun semasa, keputusan peperiksaan semester pertama, salinan IC permohonan ibu bapa penjaga, slip gaji terkini ibu bapa penjaga, slip SPN, CJ Bisnes Sekolah, slip permohonan batuan. Cara permohonan: layari laman web Yayasan Pendidikan Maidan. Yang kedua, klik permohonan batuan zakat pendidikan. Yang ketiga, isi permohonan di dalam sistem IPT online ataupun imbas kod QR jika tersedia untuk akses dengan pantas. Jangan tunggu peluang terberlalu, rebut segera batu bangsa depanmu. Layari laman Yayasan Pendidikan Maidan hari ini. InsyaAllah permulaan kepada kejayaan yang diberkati. Ilmu dicari bukan sebaran, untuk bekalan dunia akhirat seiring. Mohonlah batuan dengan hati yang tenang agar cita-cita terus mengiring. Menerima ilmu janganlah berlengah, rezeki Allah luas terbentang. Mohonlah batuan dengan bersungguh-sungguh agar cita-cita tercapai dengan gemilang. Walaupun batuan ini secara one-off untuk 1 tahun sekali, berebutlah peluang. Dan anak Terengganu yang ingin belajar teruskan menuntut ilmu, terima kasih kerana menonton video ini dan sebarkan kepada seluruh rakyat Terengganu. Terima kasih kerana setia bersama kami, Tarbiyah Bapikas, dan kita jumpa lagi di next video akan datang.